kita dah masuk laluan makro. Ke dalam sikit lah. Itu bayar macam ni. Dalam 200 meter, beratus meter, Tengok. belok ke kiri. Serius lah. Tak tahu lah, tak ingat dah setahun dah. Masuk je. Hai. Pasport. Kalau nak masuk sini dia minta pasport guys. Pay or not? Parking free, parking free. Parking free. Parking free. Hari clear lah. Hari ni tak jam. Parking pun banyak kosong. Thank you. Cek pasport kat sini sebelum kita masuk. Parking free guys. Thailand ni lah dia. Agak kosong ya. Thailand ni lah keistimewaan dia. Pergi Central Market pun benda pada bayar. Tak bayar. Kalau kat Malaysia 1 jam RM2. Dia ke RM2. Dapat lagi ke RM2. RM2 lah paling murah. Depan ni. Parking tempat hari tu kalau dapat. Okay. Tengok banyak kereta Malaysia kat sini. Tak ada lah. Satu je ada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Kita ambil yang redup. 3. Thailand very hot. 3, 4. 4 kereta Malaysia. 5 kereta Malaysia. Mak dah dapat makanan lah. Apa tu, mangga ke apa tu. Buah mangga lah tu. Ni pintu masuk dia. Kita masuknya Sekejap kita parking dulu guys. Sebelum kita masuk ke Anda telah sampai di destinasi. makro. Okay. Kita tunggu dia keluar. Okay, so kita dah sampai dekat makro. Cuaca agak panas sikit hari ni. So kita akan tengok apa yang ada dekat makro ni. Tak ada jualan-jualan. Apa benda ni tak tahu. Ini ada kopi. Alright. Kelapa. Sini memang dunia makanan sebenarnya ni. Memang banyak makanan, dunia makanan semua ada. Nanti kita tanya, kita tanya kenapa flag dekat sini separuh tiang. Rupanya diorang punya puteri lah dekat sini mangkat dai. Alright, so kita akan masuk makro, pintu utama dia, dan kita tengok apa yang ada dekat makro ni. Masuk je. Mas. Money exchange pun boleh. Money changer. Oh, dia macam IKEA. Macam kat IKEA. Okay, ini dia. Fuyo. Macam IKEA lah guys. Besar. Very big. Nak sembah air kereta. Standby lah. Boleh tengok currency duit Malaysia dengan Thailand. Nescafe. Setakat ni ini kita nampak baru hari pertama. Hari pertama baru ni kita baru. Kita cari ya. Jajan. Dalam merah. Ya noh. Nak cari. Gula pula ni. Bahagian gula ke.
bayar. Masuk. Kita nak bayar kat sini. Okay. Okay, next station lepas Makro kita pergi kat sini. Ini apa nama tadi? Kitchen apa tak nama dia tadi? Kitchen warehouse kot. Barang-barang rumah semua kat dalam ni. Hanya kitchenware. Okay, jom kita masuk. Oi, macam semua banyak barang rumah pinggan, mangkuk, cawan semua dia. Senduk. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Okay. Macam-macam ada kat sini. Piring kobis. Macam mana dia nak ambil barang? Orang kaya pakai. Orang panjat Tengok depan ni. kat atas tu. Banyak. Besar gila kedai ni. Sawi jai. Banyak lagi.